Okey, kumpul. Ah, bawa mana? Depan. Bawa tu depan. Yang bawa depan. Kita bawa. Tuan nak dara le. Ada sini. Ni. Mana bidang aku? Bisa. Alik tu tengah ada kereta dia. Bisa. Shin. Dah hujan dah. Mana ada hujan? Hujan. Medik dah. Tuan lagi dua orang. Ada, okey dah jom gerak. Nampak tu. Apa sih tu? Menjadi simbol ikatan, tanda kasih dua hati yang bersatu kini. Majlis diteruskan lagi dengan perarakan masuk rundang hantaran. Dipersilakan para pembawa rundang hantaran daripada pihak lelaki dan pihak perempuan untuk berarah masuk ke ruang majlis. Sirih berlipat, sirih pinang, disusun indah penuh berseri. Mas kawin dibawa penuh gemilang, tanda kasih yang telah dimeterai. Dengan segala hormat dipersilakan dibawakan masuk ruang mas kawin dan dibawa oleh tetangga kepada keluarga.
Besok solat lain pula. Ni solat lembut. Besok lain pula. Kalau gitulah. Apa perasaan anda bakal pengantin? Mixed feeling. وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا Ustaz Syah bersama kedua-dua saksi dan dipersilakan untuk duduk di ruangan yang disediakan bagi memberi haluan untuk sesi seterusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين Dia 360. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الملوى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muslimin, Muslimat, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, terutama sekali marilah kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir ke majlis yang dinanti-nantikan oleh pengantin dan juga ibu bapa pengantin pada malam ini. Sebelum kita memulakan majlis ini, mari kita sama-sama kita memulakan majlis kita ini dengan bacaan umum kitab. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkati, diberikan jalan yang terbaik untuk kita sama-sama melangsungkan majlis yang penuh gilang gemilang pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita meneruskan acara kita majlis malam ini, sebenarnya majlis kita malam ini adalah untuk melangsungkan majlis akad nikah di antara Ahmad Firdaus bin Suhaimi dengan bakal pengantin perempuan iaitu Nur Irina binti Muhammad Zulkarnain. Jadi pada malam ini, sebelum saya melanjutkan lagi acara majlis kita pada malam ini, saya memperkenalkan dulu kepada bapa pengantin, wali dan juga pengantin kita, iaitu saksi kita pada malam ini. Jadi untuk meneruskan akad nikah kita ini mesti ada saksi, 2 orang saksi lelaki. Kalau perempuan tak jadi, 2 orang saksi. Saksi yang pertama sebelah kanan saya ni adalah Encik Muhammad Sabri bin Abdul Samad daripada Kampung Permatang Pelandu. Saksi kita yang pertama adalah pengurusi masjid Kampung Permatang Pelandu. Saksi yang kedua sebelah kiri saya ini adalah Tuan Imam Ahmad Fauzi bin Yahya, juga daripada Kampung Permatang Pelandu dan juga merupakan imam di Masjid Qaryah Kampung Permatang Pelandu. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang saksi kerana dapat hadir pada malam ini. Jadi sebelum kita meneruskan acara kita, saya ingin memohon kepada pengantin perempuan untuk sekali lagi melafazkan izin untuk pernikahan ini kepada walinya. Diharap dapat membaca lafaz izin ini sama-sama didengar oleh wali dan juga kedua-dua saksi. Saya Nur Irina binti Muhammad Zulkarnain. Dengan ini memberi izin kepada wali saya yang bernama Muhammad Zulkarnain bin Abdul Syukur untuk menikahkan saya dengan Ahmad Firdaus bin Suhaimi dengan mas kahwin sebanyak seutas gelang emas. Baik, terima kasih kepada pengantin perempuan Nur Irina binti Muhammad Zulkarnain kerana telah melepaskan izin kepada wali untuk mengakad nikahkan sebentar lagi. Jadi seperti mana yang dilapaskan tadi berkenaan dengan mas kahwin. Mas kahwin adalah seutas gelang tangan emas. Seutas gelang tangan emas adalah merupakan mas kahwin untuk acara akad nikah kita malam ini. Jadi saksi Quran ini pemberian lain. Mas kahwin adalah seutas gelang tangan emas, dan pemberian lain itu adalah sedekah Al-Quran dan juga sebentuk cincin emas. Jadi kita berdua saksilah untuk mengesahkan akan mas kahwin yang dimaksudkan ini. Alhamdulillah, kita telah mengesahkan akan mas kahwin untuk akad nikah kita sebentar lagi. Jadi sebelum kita meneruskan agenda kita seterusnya, jadi sedikit sebanyak saya ingin menyampaikan satu cara berkenaan dengan akad nikah, sebelum akad nikah.
Jadi sebelum kita melangsungkan akad nikah, telah disaksikan oleh kedua-dua saksi kita dan juga wali berkaitan dengan mas kahwin, dan juga selepas itu saya akan bacakan khutbah ringkas, khutbah nikah ringkas sebelum kita menjalankan akad nikah. Dan akad nikah nanti akan dilakukan sendiri oleh wali atau bapa pengantin. Jadi bersedialah untuk akad nikah nanti ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني. Nikah itu adalah sunnah, maka barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, ia bukanlah daripada golongan. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, sebagai mukadimah kita khutbah ringkas berkenaan dengan nikah kita ini, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan itu sebagai satu yang pertama untuk orang akad iman yang bersih dan terpelihara akan keturunannya, dan juga perkahwinan ini juga merupakan satu sunnah yang digalakkan bagi Islam. Maka Allah berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri satu, yaitu Adam, dan menjadikan daripada Adam itu satu pasangannya, yaitu Hawa, dan juga membiarkan dari kedua zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah, dan kamu selalu meminta dengan menyebut akan namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawasi kamu. Satu lagi Allah berfirman daripada surah Isra, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang jahat dan satu jalan yang jahat, yakni membawa kepada kesusahan. Ini merupakan satu daripada suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengelakkan daripada berlaku tindakan. Hingga zina itu berlaku sebelum kita disahkan sebagai suami isteri, dilahirkan ke atas dunia ini baka daripada hasil perbuatan zina kita itu, maka
tidaklah dapat kita berkumpul pada hari ini meneruskan majlis kita ini. Kerana perempuan yang dikahwinkan itu tidak mempunyai wali nasab besar. Jadi banyak masalah-masalah yang akan timbul. Jadi untuk mengelakkan daripada itu berlaku, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengusulkan supaya kita berkahwin mengikut syariat. Ya. Jadi Allah juga menjadikan satu perkahwinan itu antara satu jalan untuk pasangan suami itu mewujudkan kasih sayang dan cinta. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan keesaan dan juga rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu itu sendiri, yang supaya kamu bersenang hati dan hidup bersama dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan ihsan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran. Ini merupakan ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menginjakkan kaki di alam perkahwinan itu, ada satu yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, iaitu litaskunu ilaiha. Litaskunu ini maksudnya perasaan kita merasa tenang, merasa damai, tenteram apabila kita bersama-sama dengan isteri kita. Mungkin sebelum ni pasangan lelaki perempuan belum lagi berada di dalam satu bentuk pasangan yang telah disahkan, akan merasa kadang-kadang fikiran terganggu. Ada setengah pasangan yang saya temui, dia kata sebelum berkahwin dia sering tiap malam ke mama, pukul 11 ke mama, pukul 12 ke mama, tidur sekejap, bangkit pukul 2 pagi pun ke mama. Kerana apa? Kerana dia merasa tidak tenang. Tidak tenang kerana dia berkesorangan. Kalau lepas ini kita dah kahwin, kemungkinan ke mama itu mungkin pukul 9 pergi juga, tapi mungkin pukul 9 kerana ketenangan kita itu tak berada di rumah. Itu ketenangan kita. Jadi di dalam mencari ketenangan itu, maka Allah menyebut di dalam ayat ini, katanya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di dalam ketenangan itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di antara kamu itu mawaddah wa rahmah. Ada perasaan kasih sayang, ada perasaan belas ihsan. Mawaddah kasih sayang, wa rahmah belas ihsan. Kenapa Allah kata wa rahmah belas ihsan? Kerana perempuan sifatnya lemah. Jangan dipukul, perempuan tak boleh pukul isteri, terutama pada muka dengan dipukul. Kat tempat lain boleh diringan-ringankan, tapi di dalam ini tidak boleh. Langsung tidak boleh sentuh, terutama sekali di muka. Jadi di situ ada kesan pada kita. Mungkin sebelum ni kita berasa penat bekerja di rumah, sampai di rumah isteri pun penat bekerja. Kita akan merasa belas ihsan pada isteri, isteri merasa belas ihsan pada suami. Tolong-tolong sikit masak pun boleh, tolong-tolong ini baju pun boleh, tolong-tolong basuh baju pun boleh. Ada ihsan di antara suami isteri. Ini yang kita carikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan ini, dan dia menyuruh pada kita supaya kita mengikut akan suruhannya. Jadi banyak lagi tanggungjawab di antara suami, tanggungjawab dengan isteri terhadap suami yang telah mana diketahui melalui kursus-kursus
yang lalu telah jelaskan dengan terang dan lebar berkenaan dengan tanggung jawab suami dan menjawab isteri. Jangan abaikan isteri jangan abaikan suami. Mudah-mudahan kita berdoakan agar pasangan ini berada di dalam rahmat Allah. Isteri bukan sahaja menikmati pasangannya, suami bukan sahaja menikmati akan pasangannya, tetapi suami dan isteri harus menghormati kepada kedua orang tua tersebut. Jadi jangan abaikan orang tua. Jadi itu merupakan tanggungjawab terhadap isteri dan juga suami. Di samping itu juga tanggungjawab yang pertama sekali, suami mesti berniat di dalam hati untuk mendidik isteri berkenaan dengan bidang-bidang agama, pengetahuan agama, terutama sekali berkaitan dengan taharah. Bila suami telah menjadi suami yang sah kepada isteri, yang pertama sekali berkaitan dengan taharah mesti dia ajar kepada isteri. Apa yang dimaksud dengan taharah itu? Berkaitan dengan keadaan haid isteri kena beritahu. Apabila sudah pregnant dan bersalin, keadaan nifas kena beritahu, aturan haid kena beritahu. Jadi dalam masa itu suami wajib mengajar isteri untuk taharah, sama ada bersuci, mengangkat hadas besar maupun hadas kecil. Jika suami tak ajar kepada isteri tak tahu itu kesalahan dan dosa pada suami. Sampai akan datang, sampai masa-masa yang akan datang, suami isteri berada di dalam keadaan yang berhadas besar sebab isteri tak tahu berkaitan dengan taharah. Jadi itu sedikit sebanyak saya nak sampaikan. Mudah-mudahan di akhirnya marilah sama-sama kita memastikan, suami isteri memastikan yang pertama sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita daripada surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakaran yang manusia dan juga batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras kasar. Mereka tidak berderhaka kepada Allah dan segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka boleh tetap melakukan segala yang diperintahkan. Mudah-mudahan khutbah ringkas ini menjadi peringatan kepada kita semua, sama ada kepada para pengantin dan juga hadirin yang hadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah tamat kita pesanan daripada saya bahawa apabila kita menafaskan ijab dan qabul, mesti dengan jelas menyebut akan nama pengantin perempuan, menyebut akan mas kahwinnya secara tunai, dan diharap dapat melafazkan qabul jelas pada saksi kita dengar. Jadi untuk wali melafazkan ijab, jadi harap pengantin apabila selesai saja melafazkan ijab, terus sambut lafaz qabul itu. Jangan lama dia ada muadat di situ. Kalau terlalu lama nanti kita ulang balik semua. Jadi lafaz yang biasa digunakan
untuk kabul kita ini bukan kita nak menggantikan nama tu sebagai apa? Saya ke, aku ke, hamba ke, I pun boleh. Wali? Saya. Saya boleh. Jadi, baik. Saya nikahkan dan saya kahwinkan. Kita kahwinkan kita dengan anak. Ya, okey. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita meneruskan bicara akad nikah, seboleh-bolehnya istighfar 3 kali, syahadah sekali, selawat sekali. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Firdaus bin Suhaimi. Saya nikahkan dikau dan saya kahwinkan dikau dengan anak saya, Nur Erina binti Muhammad Zulkarnain, dengan mas kawinnya seutas gelang tangan emas tunai. Aku terima nikahnya Nur Erina binti Muhammad Zulkarnain dengan mas kawin seutas gelang tangan emas tunai. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita melafazkan akad nikah dengan sekali lafaz sahaja daripada pengantin dua kata lagi, iaitu Ahmad Firdaus bin Suhaimi dengan pasangannya Nur Erina binti Muhammad Zulkarnain. Alhamdulillah. Ya. Baik. Sebelum kita meneruskan, kita minta Muhammad Firdaus membaca lafaz taklid, akan didengar oleh pengantin perempuan, isteri. Akan lafaz taklid ini penting. Ya, silakan. Cerita Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Firdaus bin Suhaimi dengan ini bertaklid bahawa bila saya tinggalkan isteri saya Nur Erina binti Muhammad Zulkarnain selama 4 bulan Kamariah berturut-turut atau lebih, sama ada dengan sengaja atau dengan paksa, atau jika saya wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan Kamariah berturut-turut atau lebih sedangkan dia taat kepada saya, atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, atau menyebabkan penganiayaannya atau sebarang perkara syar'i, dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan jika saya tidak banyak di sisi hakim syar'i dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima RM10 bagi pihak saya, maka pada ketika itu tertalaklah dia dengan talak. Faham ya, saudara Firdaus, faham saudara berkenaan dengan tadakhul yang diikut. Ini merupakan satu lafaz taklid kepada perempuan. Jadi lafaz taklid ini adalah satu merupakan perjanjian yang dileterai oleh suami, bukan isteri. Suami yang melafazkan, maka suami yang berjanji dengan isteri.
Jadi kenapa ada lafaz ini? Kerana jika ada apa-apa berlaku terhadap isteri, sebagaimana yang sebutkan tadi, sama ada kamu meninggalkan isteri kamu selama 40 kamariah berturut-turut dengan sengaja ataupun paksa, ataupun kamu tidak memberikan nafkah selama 4 bulan kamariah berturut-turut sedangkan dia taat kepada kamu, dan juga jika kamu menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya, kehormatannya serta harta bendanya, atau menyebabkan penganiayaan ataupun sebarang darar syar'i terhadap tubuh badannya, maka isteri kamu ada hak untuk membuat aduan di sisi mahkamah dan hakim syar'i. Beliau hanya memberikan sejumlah duit bernilai RM10 sahaja kepada mahkamah syariah, dan mahkamah syariah menerima aduan itu dan sabit akan aduan itu kesalahan kamu, maka dengan itu jatuhlah satu talak, iaitu talak khulud. Ya. Di negeri Perak ni kita hanya menetapkan RM10. Kalau di Selangor RM1 saja untuk menjadikan isteri berhak membuat aduan di mahkamah syariah. Jadi apabila mahkamah telah menjatuhkan satu talak, iaitu talak khulud terhadap isteri kamu, maka kamu tidak boleh rujuk. Jika kamu nak kembali kepada isteri, kena buat kritis asal, kritis sekarang ni. Kena isi borang SPPIM, kena jumpa wali, kena sediakan mas kahwin, kena sediakan hantaran, kena jumpa 2 orang saksi, kena jumpa saya balik. Jangan jumpa saya balik. Ya? Jadi itu merupakan satu perjanjian, tapi kita tidak mahu itu berlaku. Ini merupakan jikalau kita nak sebagai protection pada hak seorang isteri akan perkara-perkara yang terjadi pada masa ini. Kita harapkan tidak berlaku. Ya, faham ya? Kalau faham, boleh tanda tangan di sini di borang saksinya. Saksi kedua. Saksi baik, terima kasih. Orangnya nanti kalau mahu nanti berikan saya kalau tahu untuk disimpan. Jadi alhamdulillah sudah terlerai ikatan di antara Firdaus dan juga Irina, dan sebelum kita mengakhiri majlis kita ini, marilah sama-sama kita berdoa mudah-mudahan majlis kita ini diberkati, dirahmati, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pesanan kita ini keberkatan, berdiri terkendali, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al hadha al-'aqda 'aqdan mubarakan ma'suma waj'al bainahuma mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuq lahuma awladan salihin wa arzaqan wasi'atan halalan tayyibah. Allahumma barik lahuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah
akan pasangan Firdaus dan Nur Irina ini. Wa barik alaihima, limpahkanlah keberkatan kepada mereka berdua. Wa jama' bainahuma fi khair, dan satukanlah mereka di dalam kebaikan. Allahumma ja'al hadzal aqda aqdan mubarakan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah akad ini sebagai ikatan yang diberkahi dan juga dilindungi. Wa alqi bainahuma ulfatan wa qararan daima, tanamkan di antara kedua pasangan pengantin ini kerukunan dan ketetapan yang abadi. Wa la taj'al bainahuma furqatan wa la fitnatan wa la khisama, jangan kau jadikan di antara keduanya ada perpecahan, perpisahan dan juga permusuhan. Wa fihima mu'natad dunya wal akhirah, dan cukupkanlah akan keduanya bekal hidup di dunia dan juga bekal hidup di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, terpancar syiar ikatan suci apabila mas kawin diserahkan sebagai tanda tanggungjawab, kasih sayang dan ketaatan mata lebih bersama. Semoga ikatan ini diberkati dan selalu dipercaya, insya Allah.